Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Fahput YouTube channel ya. Dalam video kali ini saya akan review kasut Mizuno Alpha Made in Japan 2. Yes. So tanpa melengahkan banyak masa lagi, jom kita unboxing kasut speedboot yang boleh aku katakan underrated ni. Jom kita unboxing. Seperti biasa, kasut Mizuno Made in Japan ni dia ada kotak yang special, dia tulis Made in Japan dalam gold. And then ni dia ada gambar kasut dan sizing lah. Seperti biasa, ni sizing aku 25cm UK 6. So jom kita unboxing. Siapa yang dah tengok video-video sebelum ni pun tahulah, ataupun yang dah tengok banyak video unboxing dah tahu macam mana Mizuno punya barang ni, apa yang dia bagi. Selalunya dia akan bagi string bag ni, very basic lah, string bag yang murah made in China je. Tak ada apa-apa yang menarik sangat pun string bag ni. Aku tak payah cerita panjang pun tak apa, buang masa je. And then dia akan bagi Mizuno care instruction yang pada aku sangat general, dia punya care instruction. And then dia bagi inilah sedikit orang kata nota sejarah berkenaan Mizuno tu sendiri. Dua benda tu, dan terus kita akan dapat kasut. Kasut dekat dalam tu. Kasut sepasang, kanan dan kiri. Yes. Tak pernah lagi lah saya beli kasut dia tak datang sepasang. Saya tak pernah lagi beli kasut macam tu. Okay, so ni dia kasut dia. Colorway yang boleh katakan main dia color silver. Ada color gold, and then ada color navy kat sini. Color navy. Dan ni adalah daripada orang kata platinum pack. Yes. Mizuno Alpha 2 made in Japan. Yes. The highest grade lah yang boleh kita beli, purchase daripada Mizuno. Yup. Macam mana geng? Lawa tak lawa kasut ni? Jom kita borak pasal dia punya tag, specs, apa benda semua. Let's go. Okay, inilah dia kasut Mizuno Alpha 2 made in Japan. Second version of Alpha. Yes. Kita tahu Mizuno ni dia very minimal dia punya upgrade tu, dan memakan masa yang lama. Sebab barang tu memang baik dah. Macam Alpha 1 dah baik, tapi apakah kebaikan yang dia improve dekat Alpha 2 ni? So antaranya kita cakap dulu pasal benda yang tak berubah. Benda yang tak berubah adalah dia punya outsole. Dia punya tapak bawah ni sama, segitiga. Dan juga ada energy foam dekat belakang ni. Dia ada satu foam warna biru dekat belakang ni. Nanti saya tunjuk macam mana rupa dia. And then dekat depan ni dia ada carbon fiber. Carbon fiber ada perubahan sikit, di mana dia mengurangkan ketebalan carbon fiber tu. Sebabkan katanya ramai atlet-atlet profesional bayangkan atlet-atlet profesional mengadu, katanya carbon plate tu terlalu stiff, terlalu keras. And then Mizuno dah ambil tindakan untuk mengurangkan. Professional player pun kata susah, keras kan. Ini kan kita rakyat marahan yang main friendly tapi mentality tournament. Itu bahaya juga Tapi apa-apa pun kasut ni, itu adalah salah satu perubahannya. And then next, dia punya upper. Dia punya upper ni dah bertambah lagi satu layer. Sebelum ni 5 layer dia tenun. Sekarang ni 6 layer pula dia jadikan. Dan saya boleh katakan sebenarnya penambahan layer tu telah membuatkan kasut ni sedikit stiff. Dia stiff, plastiki. Dia tak macam yang sebelum ni. Dan dikatakan review bola yang lain yang dah test kasut ni, dia kata kasut ni memakan masa yang lebih lama untuk break in. So nak kasih ngam kaki tu makan masa jugalah dengan kasut ni, Alpha 2 ni. Alpha 1 tak selama itu. Itu something yang boleh kata mengurangkan point kasut ni lah juga kan. Tapi perubahan selain daripada tu adalah zero glide material yang digunakan. Dulu zero glide liner ni dia apply dekat bahagian heel sahaja. Dulu Alpha 1. Alpha 2 dia dah upgrade throughout the boots, dalam ni interior dia semua zero glide material. So memang boleh kata kat sini, depan ni semua, dalam ni ada zero glide material. So function dia adalah untuk bagi lockdown yang sangat-sangat baik dekat kaki kita lah. Bila kita masukkan kaki tu, kaki kita tak akan bergerak-gerak sangat. Sebab dia ada grip material yang akan memegang kaki kita. Dia memang very friction dia ada geseran yang sangat tinggi. So kaki kita akan terletak elok je, sebab kita tak akan bergerak-gerak. Dia tak akan melecet ni. Memang baik pun kasut ni. Dan dia punya insole pun dia pakai insole yang zero glide material juga. Korang boleh dengar sendiri. Ni dia memang very grip Pada saya Alpha 1 dah get the job done dah. Dia punya zero glide material tu dekat heel pun pada saya dah okey dah. Tapi this time Mizuno dia nak nampak improve lah kat situ. Dia letak kat semua dalam interior kasut ni ada zero glide material. So lockdown tu bukan kata
bukan kata improve, tapi memang perfect lah. Saya rasa tak ada kasut lain yang bagi sensation yang sama dengan kasut Mizuno Alpha 2 ni dari sudut dia punya lockdown. And then kita cakap pasal speed boot kan, sebab Mizuno Alpha 2 ni ringan gila kan, 190 gram kalau tak silap, dan boleh katakan sangat ringan lah. Kat tangan pun rasa ringan tau. Dan kasut ni dia bertanding dengan kasut-kasut brand besar lah seperti F50, Adidas F50, yang mana paling terkenal Mercurial lah. Mercurial tak pernah tukar nama pun, tapi F50 ni sebenarnya dah kira buat comeback lah. Sebelum ni pakai X lah kan, Adidas X, still good boot, tapi bila F50 tu lagi ikonik lah. And then boleh katakan antara boot-boot yang dia dah lawan tu, sebenarnya Mizuno Alpha 2 pada aku dia menang lah kategori speed boot tu. Sebab apa, dia dah sediakan carbon plate kat depan ni, and then lockdown dia sangat-sangat baik, material yang lebih orang kata 6 layer but still ringan lagi, dan even by fact lebih ringan daripada Alpha 1. Dan bila korang tengok kat belah dalam ni sebenarnya nampak lebih nipis tau. Walaupun 6 layer, tapi aku tengok daripada dalam ni boleh nampak cahaya tau kat luar. So aku rasa adakah dia sebenarnya lebih nipis? Kan? Tapi agak rigid lah. Dan sebenarnya aku beli boot ni sebabkan harga yang aku jumpa kasut ni dengan harga yang berbaloi, sangat berbaloi. Yang mana kalau kata dekat dalam market globally tu ada dekat 1,400, ada dekat 1,400 lebih lah. Tapi aku dapat ni dalam bawah 1,000. So memang jackpot lah harga yang aku dapat. And then kasut ni aku beli bukan disebabkan carbon plate dia ataupun energy foam dia ataupun lockdown heel dia ke, dia punya lockdown kat dalam ni ke, zero glide material ni ke, bukan. Aku beli sebab apa dia. Yes, apa dia ni memang dia ada satu sensation yang bila kau main bola, kau kontrol bola, rasa dia shock guys. Serius, aku tak tahu nak explain macam mana. Tapi bila aku kontrol bola dalam hujan, aku ingat lagi aku main dalam hujan, aku rasa dia grippy yang bagus, bukan grippy yang susah tau. Dia very melekat lah bola kat kaki. Kau nak kontrol memang shock lah kasut ni kan, memang kena dengan aku punya kaki lah kasut ni. And then sizing dia pun, aku rasa sizing Alpha 2 ni dia sedikit ada space dekat depan ni pada aku lah. Kan, sebab dia mungkin toe box dia ni aku rasa dah macam dia naikkan sikit. Dia macam bagi ruang lagi kat depan ni. Kan, tapi apa-apa pun jom kita test kasut ni kat kaki. Okay, aku akan sarung kasut ni tak ada pakai stokin sebab aku rasa kasut ni dia sesuai dengan stokin yang jenis 5 jari tau. Barulah senang nak pakai. Kalau pakai yang kasut yang tak ada 5 jari toe socks tu, dia rasa macam sedikit tersangkut sebabkan zero glide material dia ni. Macam susah sikit, struggle sikit lah. And then kasut ni aku boleh kata macam aku dah explain tadi, dia punya bahagian depan tu dia ada sedikit ruang lah. Aku tak sure kalau aku perlu turun saiz untuk dapatkan ngam-ngam dekat kaki tu. Aku tak sure sebab aku takut nanti, yelah kasut ni kasut sintetik, so takut dia terlalu senak ke kan, terlalu ketat untuk kaki tu, sampai kan tak selesa nak main bola nanti kan. And then dekat lah. Okay guys, macam mana korang rasa dia punya colourway? Colourway silver, gold dengan navy ni, korang rasa ngam tak ngam? Aku pun mula-mula sebenarnya bila aku tengok dekat dalam gambar ataupun video kan, aku tak berapa berkenan sangat lah. Aku rasa antara line up Platinum Pack tu Mizuno Alpha 2 ni yang paling macam tak kena lah colourway silver ni kan. Dia macam buruk lah, dia macam bersepah. Dengan dia macam buruk lah colour dia. Colour yang orang kata tak flashy, tak menyelah. Dengan kapet ni pula colour lebih kurang sama pula, silver kan. Tapi itulah dia guys kasutnya. Macam lawa tak lawa? Ngam tak? Sebenarnya dekat depan mata aku tengok cantik lah colour ni. Dia buatkan aku rasa very classy kat situ. Dia punya silver ni silver yang macam kelas lah colour ni. Itu pendapat aku lah. And then aku rasa gold dia pun cantik. Gold dia memang kena lah dengan colour navy tu. Dan juga kasut ni aku suka sebab dia tak akan cepat kotor lah. Colour macam ni susah nak nampak kotor dia tu. Silver dia pun shining apa. Cun lah pada aku. Cun. Macam mana? Korang rasa cun tak cun? Bagi rating sikit berapa pun 10. So sampai sini je lah video kali ni.
Kalau korang nak dapatkan kasut Mizuno Alpha 2 Japan ni, aku sarankan korang go through to size lah. Dia ada ruang tapi tak adalah banyak sangat. Sebab ruang yang ideal kat depan ni jangan lebih 5mm kot. Tapi ni aku rasa tak adalah sampai 1 ibu jari. Dia ada sikit je lah. Dia ada ruang sikit lah. Dia ada gap-gap di antara jari tu kan. Sebab kan bentuk toe box dia agak tinggi ni, so dia akan ada that ruang sikit je. Tapi okey, aku rasa kalau korang nak dapat kasut ni, korang go through to size lah. Ikut cm, ikut centimeter. So memang ngam, memang cun. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan stay tune untuk next video review kasut. Tak apa, aku buat playtest video. So yeah, ciao, jumpa lagi next time. Assalamualaikum.